Assalamualaikum. Ya, memang video kali ni aku nak share mikrofon apa yang aku pakai, and ini dah jadi mikrofon favorite aku. Aku nak share dekat, sebab kadang-kadang kawan tanya, kau pakai mikrofon apa? So kalau audio aku tak okey sikit, aku belum pakai. Sekejap lagi aku pakai. And aku nak share pengalaman aku pakai lah. Dah berapa lama and aku buat apa je dengan mikrofon ni. Tapi sampai-sampai aku nak share tu, kau ikut aku. Aku nak buat kerja rumah. Hari ni weekend kan. Okay, so ni dia punya mikrofon. Jangan makan. Belum aku nak pakai and test dia punya audio. Kalau kau beli, kau akan dapat bag ni lah. Okay, wash bag dia. So dalam dia akan dapat, dia ada dua set tau. Yang satu untuk C saja ataupun lightning saja, standard punya pilihan lah. Ni dia punya charging case. Dalam dia ada, maaf lah pakai satu tangan je. Jangan. So ada satu ni type C, nak guna untuk phone type C. Macam aku lightning, so pakai lightning lah. Jangan makan plastik, subhanallah anakku. Ni untuk pakai kamera. Sekejap lagi ada adapter untuk kamera. Ni dia punya charger. Jangan gigit. Ni dia punya charging dock. So ada dua mikrofon. Ni untuk kamera, guna satu. Dan ni untuk phone lah, lightning. Yang pertama aku suka, waktu kalau kata kita emergency, kalau kata cucuk dekat phone, dan kalau kata bateri habis, kita boleh sambil record, sambil charge tau. Macam aku sendiri ada pengalaman, hari tu aku cuba, alhamdulillah okey. Nanti aku tak B-roll, aku shoot podcast itu dengan Hekal. Jemput juga korang subscribe podcast No Nothing. Sekarang dah tukar GCA Dressing Room, cerita pasal Friends United. So waktu kita pakai tu, aku dah pernah pakai untuk podcast tau. So podcast nak shoot panjang, episod tu 2 jam setengah. And alhamdulillah aku try sambil shoot, sambil charge, boleh. Aku ingatkan tak boleh. Yang ni type C, ini lightning, yang ni type C lah. Ada yang boleh beli satu saja, ada yang boleh beli dua-dua. Aku beli dua-dua sebab aku kadang nak tukar, kadang pakai untuk kadang pakai untuk kamera. Okay, ni dia punya kamera tadi cucuk. Ni kamera, ni phone type C, phone lightning. Biasa aku pakai lightning lah untuk aku punya phone. So sambil terus shoot ni, aku ambil, aku cucuk kat bawah ni, aku terus cucuk dan aku test dia punya mic. Ni aku ambil satu, aku tak dekat dia punya phone. 1, 2, 3. Testing. Ya, aku stop, aku nak check dan aku akan record balik. Hello, testing. Cubaan suara, testing. Ni dia ada, bawah dia ni ada lampu tau. Ni dia akan menyala receiver 1 dengan receiver 2. Kalau mana yang detect, dia akan keluar lampu lah. So kalau kau tekan lampu, kau tekan button kat bawah ni, tengok macam sekarang aku test. Sekarang aku punya lampu ni yang tengah cucuk dekat phone ni lah, yang tengah record sekarang ni, dia warna hijau. Aku tak sure mana satu yang noise cancellation tu. Sekarang warna hijau. So aku tekan satu kali button, dia akan jadi warna biru. So kau dengar okey tak ada punya audio. Mana satu yang noise cancellation, aku tak sure warna biru ke warna hijau. Ni yang warna hijau, ni yang warna biru. Cik Holly ni, dia ada masalah suka makan plastik tau. Lepas tu dah banyak kali dah muntah. So ni dia punya barang-barang kalau kau beli. Aku simpan dulu dan aku nak cerita pengalaman aku pakai, apa yang aku suka dan aku tak suka. Kalau ada kekurangan ke apa, aku bagi tahu. Senang korang nak jadikan guidance kalau korang nak beli. Kau beli, kau jadi dapat handbag kecil macam ni lah. Senang nak bawa kecil, tak ada besar sangat. Ni besar tapak tangan aku. Sekarang aku ada misi, aku nak kena korek dia punya tahi. So kau ikut aku sambil aku cerita, sambil aku share pengalaman aku pakai mikrofon ni selama sesudah 1 tahun. Aku tak ingat sama ada aku pakai 6 bulan ke ataupun setahun. Aku rasa dah nak dekat setahun dah. Tengoklah masalah siapa yang boleh kucing. Kalau kita nak bersihkan dia punya tahi, time-time dia nak kencing lah apalah, tombok menggenggung. Settle dulu. Dah settle dah. So kalau nak cakap aku pakai untuk apa mikrofon ni, maksud aku pernah pakai and buat dengan mikrofon ni. Yang pertama adalah recording biasa, macam buat vlog biasa dan sebagainya. Aku pun aktif dalam sukan komuniti bola sepak tau, Gen Cari Angin. Cepat follow yang kenal. Sambil-sambil ni aku nak cuci majikan punya toilet. Biasalah jaga kucing. So situasi aku sekarang, dia punya toilet yang kedua dalam rumah aku ni tak pakai. Kita orang buat letak tempat kucing. Dia punya situasi macam agak bergema sikit. Tak tahu, tengok kalau aku try pakai mic ni okey ke tak. Aku pernah buat guna mikrofon ni record training. Aku bawa group of training bola. Come on! Alright, 2-1. Oh, ni sini kurang. Abang sini. Alright, ngam. Simple je. Sama macam tadi. Cuma you turn. You tukar arah je. Saya pas, abang mana abang nak kena tukar arah? Dalam. Awak lah dalam. Awak muda. Aku pernah pakai mikrofon ni guna podcast. Aku pernah guna mikrofon ni buat konten dekat office. Banyak aku pernah buat dan aku dah pernah try. And jarak yang jauh pun still okay. Jarak jauh dia tu lebih kurang, aku tak sure. Nanti aku tak B-roll antara jarak-jarak yang pernah aku buat yang pernah pakai. And setakat rekod dalam 2-3 jam tu pun still okay, tak ada masalah. Dulu kan waktu
awal-awal aku belajar pasal content, mesti semua orang tahu, orang cakap pasal audio yang penting, bukannya visual. Jangan fokus dekat visual dulu, fokus dekat audio dulu, which is microphone lah. Apa segala content yang kau buat, kalau kata visual dia buruk, orang still lagi boleh terima, tapi sebab microphone dia okey. Aku pun ada buat podcast. Hari tu aku rasa macam aku rushing and tak sempat nak set up microphone podcast. Nanti aku buat lagi satu video untuk microphone yang seterusnya, microphone podcast tu lah. So aku rushing, so aku pakai ni je, senang sebab plug and play. So mula aku ingat macam dia punya audio teruk, tapi sebenarnya audio dia okey je. Nanti aku letak link dekat bawah mikrofon podcast apa yang aku pakai mikrofon ni. Satu episod je, episod aku dengan Haikal. Kita orang borak pasal Friends United. Kau ingat apa? Laki tak kena cuci toilet ke? Cakap pasal harga lah. Harga ni memang aku rasa macam agak mahal. 400 ke 500. 500 kot, 500 lebih. Full set combo yang macam aku dapat lah. Tapi okey lah, boleh guna untuk phone Type-C, untuk phone Lightning dengan kamera. So dia boleh ketiga-tiga. Kalau kata kau beli, kau dah ada satu setup mikrofon, boleh guna untuk semua. Jarak jauh dia pun okey, guna untuk bola pun okey. Sebab waktu aku buat training bola, ramai kawan-kawan tanya aku, dia kata, "Okay, kau punya audio clear lah, kau pakai mikrofon apa?" Aku cakap, aku pakai mikrofon ni. Ya, memang mahal sikit, tapi aku rasa sangat-sangat berbaloi lah. Selepas tahun pakai pun, aku rasa aku tak perlu upgrade ke apa. Sebab dah ada mikrofon yang lain kan. Mikrofon memang ada yang murah, tapi audio dia tak okey. Kau pun tak puas hati nanti. Video pun korang tak suka nak tengok. Invest sikit lah. Instead of beli kamera mahal-mahal, baik kau beli audio walaupun mahal tapi boleh pakai lama. Bagi aku, sebenarnya aku mencari juga mikrofon yang lain. Kalau kata nak guna design yang lain ke apa. Oh sorry, cakap pasal design. Aku suka design ni sebab dia clip. Nah, dia just macam tu je. Yang besar belah dalam, yang kecil belah luar. Kau jangan letak terbalik tau. Aku pernah ada pengalaman letak terbalik, dia punya audio tak clear sikit. Senang, simple. Dia kemas, tak ada yang kena kepit put dalam tu apa. Ada yang Holyland lain pun ada juga kan, dia kena kepit put dalam. Aku memang recommend lah untuk kalau siapa nak beli ke apa. Kau beli, kau boleh pakai lama. Okay, mahal sikit, kumpul duit lah. Ataupun buat aspirator ke apa kan. Kan? Dah siap bersih lah. Kau rasa itu saja kot. Nanti kalau ada apa-apa lagi, kalau korang yang tengok video ni, thank you so much. Jangan lupa subscribe. Komen kat bawah kalau nak tahu apa-apa. Aku cuba share lagi. Aku lupa, kalau nak beli boleh tengok link kat bawah. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye.